Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video live stream dari studio Hot FM ketika aktivis Sumut Flotilla, Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad yang berbicara mengenai misi Sumut Flotilla. Dalam memberikan kefahaman kepada para pendengar mengenai misi tersebut, Tuan Haji Zainal Rashid sempat memetik geng kotak kasut yang sebelum ini sibuk mempersoalkan misi Sumut Flotilla yang dikatakan telah gagal. Bukan itu sahaja, Tuan Haji Zainal Rashid turut berkongsi lebih lanjut berkenaan beberapa perkara mengenai misi flotilla yang disertainya. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Saya pun ada sakit masalah bila kita explain kat orang Malaysia ni. Asal benda berlaku, semua orang berdoakan kegagalan. Susahlah Abang Dong. Sampaikan sampaikan Tuan Haji punya kod tu diguna pakai sekarang dekat posting. Kebanyakannya buat apa doa kalau tak makbul. Dia diguna pakai kod unquote dah. Saya selalu beritahu kita doa hari ini Jumaat dan hari ini telah berlaku dua peristiwa besar. Pertama, pembebasan apa yang dipanggil sebagai collection 1000 medley, di mana 145 orang yang ditahan termasuk 9 rakyat Malaysia dibebaskan hari ini sama menggunakan SOP waktu kami di deportation. Yang kedua adalah pelaksanaan ni lah. Baik, saya cerita. Kalau kita mengharapkan dia gagal, pembunuhan ni akan berjalan. Maka kita mengharapkan dia berjaya. Lepas tu orang tanya pula, buat apa harap? Ini tinggal kita orang Islam yang kita boleh buat pada hari Jumaat yang baik ni adalah berharap lah. Berharap benda ni berjaya. Kerana kita berurusan dengan bangsa yang tak boleh dipercayai. Tapi kalau kita nak kata kalau tak boleh percaya kan, masalah hak ni jatuh pada orang Palestin. Hari ni kita semua kata tak percaya kan, kita balik kita lalu hidup yang sama. Hidup kita, tuan-tuan boleh hidup seperti biasa, tapi orang Palestin tak boleh hidup seperti biasa. Tapi sebab saya dah 2 tahun sering saya tengok map tu, dia relevan. Dia relevan di mana konflik yang sedang berlaku sekarang bukanlah konflik peta pengunduran. Konflik yang berlaku adalah tentang pertukaran tahanan perang. Itu saja, tak ada konflik tentang peta. Kerana apabila Hamas punya last deal Hamas, lepas ni dia dah disarm. Hamas nak Marwan Barghouti dibebaskan. Israel mula bimbang kalau Marwan Barghouti keluar kerana dia orang Fatah. Dia adalah Fatah garis keras. Kalau dia keluar, maksudnya dia boleh mengambil Perdana Menteri dan dia kembali membawa Fatah yang keras berbanding. Itu je. Jadi kalau tuan-tuan tanya, agak saya yakin benda ni akan ada sebab Israel kalau tidak, golongan kanan dah umum dah nak keluar daripada Asal Nasionalis, Bazalis Ma'orif dan juga orang nak keluar. Tapi mereka tahu kalau mereka keluar, Trump kata kau keluarlah. Lepas ni kalau United Nations General Assembly mengundi 2/3 dan pelaksanaan two-state solution dilaksanakan di luar Majlis Keselamatan, Amerika akan pull out. Berarti Israel akan menjadi negara paria. Kerana dia harus berdepan dengan kuasa-kuasa besar yang menyokong Palestin. Dan kalaulah mandat tu mengatakan 24 negara pertama yang akan melaksanakan two-state solution secara paksa, kata Israel. Kemudian yang menawarkan mandat tu Britain, kata dia nak tawarkan. Kemudian Canada nak menawar. Jadi negara-negara besar ni akan menjadi real enemy to Israel. Itu menjadikan hari ini kita tengok semua kumpulan-kumpulan ultra-ortodok dan juga ultra-nasionalis tak bercakap. Jadi saya jamin daripada situlah potensi perjanjian yang akan ada untuk berjaya. Baik. Kalau tak ada Tuan Haji ni hari, mungkin kita tak faham. Dan mungkin golongan muda dapat informasi, dapat keterangan mengenai apa yang Tuan Haji perjuangkan selama ni. Ni antara misi yang antara tujuan dia untuk mengorak dan juga mengubah undian negara-negara terhadap bumi Palestin, Haji. Sebab tu saya marah dekat geng-geng muka kotak kasut ni. Dia duk kira makanan tu sampai ke tidak ke pantai. Muka peta. Okey. Kita belajar hari ni loh. Muka kotak kasut. Muka kotak kasut ni macam ni lah. Masa beli dia kotaknya dia tak faham. Dan lepas tu dia rasa bila dia tak faham, dia sebenarnya orang yang memerlukan perhatian. Kotak kasut ni cantik, tapi yang dipakai kasut. Siap sentiasa makan hati. Jadi okey faham. Dan satu lagi, bila kasut tu dah tak ada, kotak kasut tu kosong. Tak ada nilai. Yelah, cantik mana pun kotak kasut tu tetap pakai kasut. Jadi nak faham geng kotak kasut ni, kita dah capai banyak benda dalam break the siege ni. Pertama, pernahkah ada risk yang mencapai angka yang begitu besar secara global? Dan ketika perang ni berlaku kan,
pernahkah tuan-tuan melihat, dan hingga akhir saya katakan paling besar senanglah, media sosial sekarang mematuhi kehendak kita. Kita nak discuss tentang Palestin, kita nak bercakap tentang Hamas, kita nak cakap tentang Zionism, kita nak cakap tentang ketidakadilan sosial, mereka tak boleh lagi menghalang kita. Dan bayangkan Tuan Haji, di negara-negara barat, negara-negara yang sebelum ini mungkin ada memberi sokongan kepada negara Zionis tu, walaupun pendirian kerajaan dia masih tetap memberi sokongan, tetapi telah pun berlaku perubahan besar di kalangan rakyat mereka. Saya rasa rakyat sebahagian besar daripada dunia barat sekarang ni dah bersama dengan kita, dah bersama dengan Gaza, dah bersama dengan Palestin, dan dah tinggalkan negara Zionis tu lah. Tuan Haji, Geng Kotak Kasut jangan lagi bertanya tentang makanan tu sampai ataupun tidak. Telah berlaku banyak peristiwa besar yang termasuk reformasi media sosial. Jadi kita bersyukurlah. Berjaya ni, berjaya. Jangan pergi tanya benda yang remeh, yang menggambarkan kita ni Kotak Kasut. Masih remeh solat maghrib pun tidak itu juga tu. Tuan Haji, lepas ni saya ialah nak tanya tentang, ialah kalau kita Tuan Haji dah bagi tahu semua tentang pelayaran apa semua, tapi Tuan Haji belum share lagi dengan saya tentang anak muda tadi. Anak muda satulah, yang keadaan Tuan Haji masa ditangkap. Saya nak tahu juga tu macam mana keadaan Tuan Haji. Kalau video yang last tu kau ambil kan, saya sedang report dekat CCTV tu, tentara Israel datang apa semua, gini-gini kan. Saya enjoy lah sekali, saya dah bosan dekat laut tu. Kapal saya dah rosak. Tak jalan. Makan pun lempeng je, Ustaz Mat boleh masak. Ustaz Mat masak? Ustaz Mat masak lempeng tu. Lepas tu yang tu saya kata, this is Malaysian pancake. So, Ustaz Mat dah cakap dengan saya BM pun saya tak faham. Lepas tu saya nak explain lagi daripada Terengganu Kuala Berang kepada bahasa Malaysia dengan saya punya English pun yang berterabur. Kan? So atas kepada Tuan Haji, Ustaz Mat dengan Tuan Haji Malaysia. Lepas tu orang mana lagi? Saya ada dua, saya punya captain adalah kapten kapal adalah Island. Nama dia Peggy the captain. Skipper saya juga adalah Island, nama dia Peggy the skipper, sebab dia dua Patrick biasanya. Paddy. So baru 4 orang. 4 orang. Kita ada seorang organizer, Shira daripada South Africa, tapi dia lecturer di Canada. Dan kita ada seorang lagi aktivis nama dia Siago, dia Mexican, yang tegur bahasa bintang lah. Okey, ada masa lagi bersama dengan Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad, terus stream bersama dengan kami Hot FM. Penyelesaian. Dan nak tanya juga Tuan Haji, apa sambutan yang perlu rakyat Malaysia bagi kepada DJT bila dia datang nanti, Donald J. Trump? Yes. Dia nak datang ni? Dia nak datang. 27 hari bulan ni. Saya ingat saya fikir kata saya tak nak ada, tapi saya pastilah orang Malaysia tak akan menyokongnya. Dan kalau ada demo, saya antara yang akan keluar. Tak mungkin lah tanah air kita ni, yang mana anjing dipukul pun kita hukum orang tu sampai ke dalam penjara. Dan kita nak benar satu orang yang mengizinkan pembunuhan 70,000 orang datang hanya kerana nak mengatakan kita dapat pelaburan. Saya baca begini, saya baca beginilah, ini bacaan saya lah. Bacaan saya, kerajaan sebab jadi pengurusi ASEAN memang kena jemput dia lah, kena pelawar dia, itu memang diplomasi lah sebagai pengurusi ASEAN. Tetapi Perdana Menteri kita, kerajaan kita bagi hint kepada kita, dia datang, tapi tunjuk kebangkitan rakyat. Nah, itu satu arah yang baik untuk kita naikkan. Kita jemput, saya akan layan dia sebagai tetamu ASEAN, sebagai pengurusi ASEAN. Tapi ini Malaysia, you all pandai-pandai lah. Tak apa, aku layan kat atas, korang buat kerja kat belakang. Mungkin ini masanya dia akan turun dan tunjukkan Malaysian apa yang boleh kita tunjuk pada mereka, pada dia. Boleh sembang ni loh. You kan ada yang baru, sejarah. Sejarah Sejarah kita. Ya, sejarah kita. Very good. Tuan Haji, sejarah memang makanan Haji Tak juga. Dah lama jemput, tapi Tuan Haji dia seorang yang sangat low profile. Bolehlah Tuan Haji, balong saya ni segan. Saya perlu jemput pihak boleh. Tuan Haji, datanglah. Cakap bahasa Melayu, tak payah cakap bahasa Inggeris. Melayu kan. Bahasa Inggeris satu kan Tuan Haji kata. Haji, terima kasih banyak-banyak hadir pada hari ini. Mungkin ada sedikit kesinambungan yang Haji ingin sampaikan, luahan hati Haji
Yelah, setelah pulang daripada Sumut Flotilla, respon masyarakat, respon netizen, implikasi selepas ini apa agaknya daripada Tuan Haji sendiri? Era saya akan dah berakhir lah. Era saya ni dah berakhir. Tapi media sosial yang Gen Z buat sekarang, anda melalui apa yang dipanggil sebagai senjata anda boleh melumpuhkan pandangan-pandangan politik ataupun keputusan politik kita tak bersetuju. Dulu apa saja politik kita ikut, tapi Itali membuktikan mereka boleh against. Ada perjanjian senjata tak sampai. Dan bila kita buat Sumut Flotilla, dulu TikTok dan semua media sosial menentukan garis panduan yang kita kena ikut. Sekarang kita bagi tahu pada dia, kamu kena pastikan apa yang kami mahukan dalam media sosial mestilah dibenarkan. Kalau tidak, kami hanya akan skip and scroll. You not sustainable, freedom of speech kena ada di media sosial. Jadi generasi anda akan menjadikan media sosial lebih menjadi senjata. Kita tak lagi bercakap tentang peti undi. Itu saja. Terima kasih semua. Sambung live dekat ZRA. Ya, nanti balik ZRA stream. Balik Stream. sampai Studio 1. Saya pun ada penyakit je. Apa tu? Kalau tak stream tak boleh. Terima kasih. Terima kasih, Ji. Tuan Haji, awak ni lucu lah. Okey, itu dia cerita bersama dengan Tuan Haji dan insyaAllah